Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membantahkan video pembentangan akhir bagi program pelajar dalam Enterprise iaitu SIEP. Nama saya Nur Kamal daripada Abdul Halim, nombor matrik C22A0402. Nama penasihat akademik saya ialah Cik Nur Idayu binti Bakri. Syarikat SIEP saya ialah Kedai Makan Nur Hamiza. Bagi syarikat yang dipilih bagi program Student in Enterprise program SIEP ini ialah Kedai Makan Nur Hamiza. Perniagaan ini telah didaftar secara sah di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM pada tahun 2019. Beliau telah membuka kedai pada tahun 2023 serta telah beroperasi di kawasan pada pusing 06700 Penang, Kedah. Lokasinya yang strategik kerana terpilih kerana terletak berhampiran dengan sebuah sekolah kebangsaan dan perhentian bas yang menjadi salah satu punca saya memilih syarikat ini untuk melakukan program SIEP tersebut. Pemilihan Kedai Makan Nur Hamiza sebagai tempat pelaksanaan SIEP adalah sangat sesuai kerana ia telah memenuhi syarat utama bagi program itu iaitu berdaftar dengan SSM. Selain itu, kedai ini terletak di lokasi yang strategik dan mudah diakses oleh masyarakat setempat, khususnya pelajar sekolah rendah dan pengguna pengangkutan awam. Melalui kedai makan ini, saya dapat menimba pengalaman sebenar dalam bidang perniagaan makanan yang dekat dengan kehidupan harian. Tambahan pula, perniagaan ini dijalankan secara kekeluargaan yang memberikan peluang kepada saya untuk melihat bagaimana kerjasama keluarga dapat membantu menguruskan operasi perniagaan dengan lebih baik. Sepanjang tempoh SIEP, saya telah terlibat secara langsung dalam pelbagai kerja harian kedai. Antara tugas yang saya lakukan ialah membantu menyediakan makanan dan minuman seperti membakar loceng, membuat ais blender dan waffles. Saya juga belajar cara untuk membuat adunan bagi gorengan seperti ayam goreng serta waffle. Selain itu, saya juga turut membantu menyediakan air rancuh. Seterusnya, daripada kerja penyediaan makanan, saya turut melayani pelanggan dengan mengambil pesan. Pada masa yang sama, saya membantu mengemas kedai seperti menyusun barang jualan serta memastikan kebersihan kedai sentiasa terjaga. Semua tugasan yang diberikan memberikan gambaran jelas tentang bagaimana operasi harian sebuah kedai makan dijalankan. Sepanjang mengikuti SIEP, saya memperolehi banyak pengalaman dan pembelajaran baru. Pertama, saya dapat pendedahan praktikal dalam dunia keusahawan makanan, sesuatu yang tidak dapat diperolehi hanya melalui teori. Saya belajar mengurus masa dengan lebih baik, terutamanya apabila berhadap dengan pelanggan pada waktu kemuncak. Saya juga memahami bagaimana konsep bisnes model Canva iaitu BMC dapat diaplikasikan dalam perniagaan secara ringkas dan berkesan. Dari sudut kemahiran, saya lebih yakin dalam berkomunikasi, melayani pelanggan dengan mesra dan berinteraksi secara profesional dalam suasana kerja sebenar. Kesimpulannya, SIEP di Kedai Makan Nur Hamiza ini telah memberikan saya pengalaman yang sangat bermakna. Program ini bukan sahaja membantu saya memahami selok-belok operasi perniagaan kecil, malah turut meningkatkan kemahiran saya dalam bidang pengurusan komunikasi serta melayani pelanggan. Saya juga yakin dengan potensi diri untuk menceburui bidang keusahawanan pada masa akan datang. Kedai Makan Nur Hamiza telah menjadikan tempat pembelajaran yang amat sesuai kerana ia memberikan ruang kepada saya untuk mempraktikkan teori keusahawanan dalam suasana yang sebenar. Saya percaya pengalaman ini akan menjadi asas penting untuk saya mengembangkan ilmu dan kemahiran dalam bidang keusahawanan. Sekian, itu sahaja pembentangan saya bagi Student in Enterprise Program iaitu SIEP pada kali ini. Sekian, terima kasih.